Pembantu saya nampaknya mencintai saya. Saya memberi amaran kepadanya, jangan main-main dengan saya. Saya majikan. Mengikut umur, awak kena panggil saya kakak. Akibatnya, selepas suatu malam yang tidak masuk akal bersamanya, saya dengan cepat melarikan diri dari negara ini. Apabila saya dijumpai olehnya, dia menekan saya ke dinding bertingkap kaca dan memeluk saya dari belakang. Dia membuang alat membantu pendengarannya dan langsung tidak mengindahkan rayuan saya, kakak. Suara Ji Hyuk dipenuhi dengan keterujaan. Saya tidak dapat mendengar anda. Apakah yang kakak kata tadi? Kakak suka saya, betul. Sebaik sahaja saya melihat dekat rumah yatim masuk denganku, saya tahu saya dilahirkan semula. Ia adalah sama dalam kehidupan saya sebelum ini. Saya dari keluarga yang terkemuka. Tetapi, Tuan Tukang Tilik berkata bahawa saya mempunyai nasib yang buruk dan perlu mengambil seorang pembantu untuk menemani saya sepanjang masa untuk menahan kemalangan. Jika tidak, sukar untuk saya hidup melepasi usia 30 tahun. Ayah saya percaya ini dan segera membawa saya ke rumah anak yatim. Dengan saranan kuat dari dekan, saya memilih pembentangan. Dalam kehidupan saya sebelum ini, saya membawa pulangku itu, memberikannya yang terbaik dari segala-galanya, dan memuji dia sebagai sosialit baru di kalangan masyarakat kaya. Tetapi sehingga saya teraniaya barulah saya sedar bahawa Hu sentiasa membenci saya. Dia membenci saya kerana membawanya pergi dari rumah anak yatim, dan kerana menyebabkan dia dipisahkan daripada rakan perempuan kecil yang dia bersama masa dia di rumah anak yatim. Jadi, apabila saya berada dalam bahaya semasa bermain ski, saya merayu dia untuk menyelamatkan saya. Hu itu berkata, "Mengapa saya harus menyelamatkan kamu, Seolyun? Awak sepatutnya fikir hari ini akan tiba apabila awak membawa saya keluar dari rumah anak yatim. Ini adalah balasan kerana menyebabkan saya berpisah dengannya." Hu itu bukan sahaja tidak menyelamatkan saya, dia juga telah merampas telefon bimbit saya dan menghalang saya daripada menghubungi bantuan. Dia melemparkan saya yang cedera ke lembah dan membiarkan saya kesorangan di situ. Seolyun, saya kembali sedar apabila mendengar suara ayah saya. "Kita bawa abangku pulang ke rumah." Saya mendongak melihat Hu itu. Hu berpandangan yang sedikit tegas di matanya. Saya menggelingkan kepala dan berkata, "Saya tidak mahu dia." Keheranan terpancar di wajah Hu itu. Dan saya telah mengalihkan pandangan dari wajahnya. Terdapat ramai orang duduk di dalam bilik, dan semua orang sedang duduk di tempat duduk mereka menunggu untuk dipilih oleh saya. Saya memandang semua orang dan melihat budak lelaki di sudut yang diasingkan oleh semua orang. Dia terus menunduk, seolah-olah dia pasti yang saya tidak akan memilih dia. Budak-budak lain juga menjauhinya dan memandangnya dengan sedikit niat jahat. Saya mahu dia. Saya menunjuk ke arahnya dan bercakap manakala semua orang memandang saya dengan hairan. Budak lelaki itu turut mendongak. Dia memberikan pandangan keliru kepadaku, kemudian cepat-cepat menundukkan kepalanya. Dekan berasa sedikit malu dan menjelaskan kepada ayah saya. Namanya Ji Hyuk. Dia cacat pendengaran dan mempunyai personaliti yang sangat pendiam. Mungkin ia tidak sesuai. Ayah saya memandang saya seperti menunggu keputusan saya. Saya mengangkat bahu acuh tak acuh. Tidak mengapa, kali ini saya sendiri bertanya kepada Ji Hyuk, yang dipilih oleh saya. "Sudikah awak menjadi pembantu saya?" "Pergi dari sini." Ji Hyuk memandangku dengan pandangan kosong untuk masa yang lama. Melihat saya semakin hilang sabar, dia mengangguk tanda sanjungan. "Saya sudi." "Saya bersedia." Baru sahaja aku hendak membawanya pergi, Hu yang aku senyapkan tadi tiba-tiba meluru di hadapanku. Dia memandang dengan tidak percaya. "Mengapa kamu memilih dia?" "Ku semasa ini masih kanak-kanak yang belum dewasa." Tetapi cara dia mengerutkan dahi dan matanya yang merenungku membuatkan aku seakan-akan melihat semulaku hidupku sebelum ini bahawa dia tidak sanggup menyelamatkanku. "Seolyun." Dia memandang saya. Suaranya serak dan tersedak isakan. "Kenapa awak tidak pilih saya?" "Dalam kehidupan terakhir saya," dia bertanya kepada saya mengapa saya membawanya keluar dari rumah anak yatim. "Jadi dalam hidup ini, saya akan membantunya dan membiarkan dia tinggal di sini dan bersama kekasih kecilnya selama-lamanya." Tetapi sekarang dia datang dan bertanya kepada saya mengapa saya tidak memilih dia. Lelaki ini sangat kelakar. Saya mengangkat bibir saya mengejek. Dan apabila saya hendak bercakap, saya melihat Ji Hyuk berdiri di hadapan saya. "Ku amaran, pergi." Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi gila. Dia menolak Ji Hyuk, yang jauh lebih kurus daripadanya, dan bertanya kepada saya dengan kuat, "Kenapa? Kenapa awak pilih dia? Dia hanya seorang pekak. Seorang pekak yang tidak dapat memahami perkataan. Bagaimana dia lebih baik daripada saya? Kenapa awak tak pilih saya?" Apabila melihat ini, pengawal peribadi saya segera datang untuk menundukkan Hu gila itu. Saya memandang Ji Hyuk yang terbaring di atas lantai. Dia seakan-akan sudah biasa dibuli walaupun ditekan ke bawah. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi dia memandang saya dengan gelisah. Mungkin kerana apa yang dia katakan. Dia mula takut bahawa dia tidak disukai oleh saya. Aku mengeluh dan menghulurkan tanganku kepadanya. Ji Hyuk mengangkat tangannya dengan terketar-ketar, tetapi cepat-cepat menariknya apabila dia hendak menyentuh saya. Dia tidak berani memandang saya. Dia hanya merenung kotoran di tangannya, tersipu-sipu dan berbisik. "Tangan kotor." Saya tunduk dan menarik orang itu ke atas. Kemudian dia melihatku yang disematkan ke lantai oleh pengawal peribadi saya. "Kenapa pula? Sejak saya memilih dia, saya telah membuktikan bahawa dia 10,000 kali lebih baik daripada awak."
Ku dari kehidupan saya sebelum ini meninggalkan bayangan psikologi yang besar kepada saya. Saya takut jika saya memberi dengan ikhlas, saya akan dikecewakan lagi. Jadi selepas membawa Ji Hyuk pulang, saya menghantarnya terus kepada makcik pembantu rumah, Kim. Selepas itu, saya sibuk belajar dan menebus beberapa penyesalan dalam kehidupan saya sebelum ini. Walaupun kami tinggal di bawah bumbung yang sama, kami jarang bertemu, menyedari lagi bahawa dia akan memulakan persekolahan pada semester baru. Kim membawa kami ke sekolah bersama-sama. Kereta itu terlalu sunyi. Jadi saya bertanya kepadanya secara bersahaja, adakah anda rasa biasa dan baik di rumah? Ji Hyuk memandang saya dengan teliti. Kemudian cepat-cepat menundukkan matanya, dia mengangguk dan berkata, ya, dengan sangat lembut. Dalam masa 1 tahun sahaja, Ji Hyuk nampaknya telah bertambah tinggi. Terdapat juga sedikit daging di muka. Tidak seperti kulit kurus sebelum ini. Tak tahulah sebab pembesaran tapi muka nampak lebih sedap mata memandang berbanding dulu. Rupa-rupanya ayah saya melayannya dengan baik. Ji Hyuk mengalami kecacatan pendengaran dan memakai alat bantu pendengaran sepanjang tahun. Alat bantu pendengaran logam itu tergantung pada tulang telinganya, dan ia tidak kelihatan tidak kena pada tempatnya apabila dipadankan dengan mukanya. Sebaliknya, ia lebih seperti hiasan yang sangat unik, menjadikannya kelihatan agak dingin dan mulia. Apabila matanya beralih dari alat pendengaran ke muka Ji Hyuk, dia perasan bahawa kemerahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik dan cepat merebak ke telinganya. Saya tiba-tiba menyedari bahawa saya telah merenung orang ini untuk masa yang lama. Maaf. Aku tersenyum kekok lalu menoleh ke arah cermin kereta. Kebanyakan orang di jalan raya di luar adalah pelajar yang memakai pakaian sekolah. Masa hampir ke sekolah, tiba-tiba teringat nak tanya dia kelas mana. Memalingkan kepalanya, saya bertemu mata Ji Hyuk. Apabila mata bertembung, Ji Hyuk terpegun seketika dan kemudian tergesa-gesa menundukkan kepalanya. Maaf, dia meminta maaf kerana curi-curi menjenguk saya. Saya tersenyum dan tidak peduli. Ji Hyuk, awak masuk kelas mana? Ji Hyuk menjawab dengan patuh. Kelas 1, dalam kelas yang sama dengan Cik. Ya, ia telah diaturkan oleh cikgu. Makcik pembantu rumah selalunya memanggil saya Cik. Ji Hyuk ikut mereka. Saya membetulkannya. Jangan panggil saya Cik di sekolah. Panggil saya dengan nama saya. Ji Hyuk tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang saya dengan cepat. Muka Ji Hyuk kembali merah dan berkata, baiklah, saya bertanya lagi. Tahukah anda siapa nama saya? Ji Hyuk mengangguk. Seolyun, saya dapati sebuah bilik darjah dengan banyak tempat duduk kosong. Sebelum masuk ke dalam kelas, Ji Hyuk bertanya kepada saya dengan suara perlahan. Cik, aku pandang dia balik. Ji Hyuk dengan cepat menukar kata-katanya. Seolyun, boleh saya duduk dengan awak? Saya melihat K dalam kelas dan menjawab kepadanya, baiklah, awak nak duduk mana? Ji Hyuk mengangkat sudut bibirnya dan memandang saya. Semuanya baik-baik saja. Awak tentukan. Selepas memilih tempat duduk di tepi tingkap, Ji Hyuk mengambil inisiatif untuk membantu saya membersihkan meja dan kerusi. Saya memandang ke arah meja dan kerusi yang bersih dan kemudian ke arah Ji Hyuk yang berdiri di sebelah saya seolah-olah dia mengibaskan ekornya, dan tiba-tiba saya merasakan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan. Terima kasih, saya boleh sendiri melakukan perkara seperti ini. Pada masa akan datang, Ji Hyuk sentiasa sangat baik, jadi dia mengangguk. Baiklah, selesai sahaja dia bercakap. Dia mengambil gelas kosong saya dan pergi mengambil air. Saya akhirnya menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Ji Hyuk seolah-olah menganggap dirinya sebagai pengasuh peribadi saya dan mahu melakukan segala-galanya untuk saya. Melihat saya memegangnya, Ji Hyuk memandang saya dan berkedip dalam kekeliruan. Saya menariknya kembali ke tempat duduknya dan memberitahunya dengan serius. Ji Hyuk, awak ke sini untuk belajar, bukan untuk melayan saya. Adakah awak faham? Mendengar ini, sudut mulut Ji Hyuk yang terangkat beransur tenang. Dia memandang saya sedikit terkilan. Adakah anda tidak berpuas hati? Saya menggelengkan kepala saya dan cuba memperlahankan nada saya. Saya bukan tidak berpuas hati, tetapi saya boleh melakukan perkara ini sendiri. Anda tidak perlu membantu saya. Dia masih memandang saya. Tuan minta saya jaga awak dengan baik di sekolah. Saya berkira-kira untuk menerangkannya kepadanya. Loceng sekolah berbunyi secara tiba-tiba, jadi saya hanya boleh menepuk kepalanya. Jangan dengar pada dia pada masa hadapan. Dengar pada saya. Selesai sahaja berucap, guru itu masuk ke dalam kelas. Ada seseorang di belakangnya. Saya kenal orang itu. Begitulah ku, sebaik mata kami bertemu. Ku tersenyum kepada saya dengan sudut mulutnya. Ku ialah sebagai tempat pertama dalam peperiksaan kemasukan bersama. Dia telah dimasukkan khas ke sekolah itu. Saya fikir bahawa dia dan saya tidak akan mempunyai sebarang persimpangan dalam hidup ini. Tetapi saya tidak menyangka yang kini kami masih rakan sekelas, kecuali keengganannya untuk menyelamatkan saya dalam kehidupan sebelumnya. Ku itu memang sangat baik, kedua-dua otak dan penampilannya luar biasa. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu terkejut dia diterima masuk ke sekolah bangsawan kami dari institusi kebajikan. Sebaik sahaja loceng berbunyi, beberapa orang rakan sekelas mengelilingi tempat duduk pensyarah berkumpul mengelilinginya. Ku, anda sangat hebat. Anda menduduki tempat pertama dalam peperiksaan kemasukan bersama. Ajar saya nanti. Dia duduk dengan tenang dalam kedudukannya, mengangguk sekali-sekala, dengan senyuman lembut di wajahnya. Mungkin kerana ku yang dilihatnya sebelum kematiannya dalam kehidupan sebelumnya juga tersenyum seperti ini, jadi saya paranoid bahawa senyumannya ketika ini adalah hipokrit dan licik, seperti serigala bermata putih.
Mataku itu sentiasa mengeling ke arah saya secara sengaja atau tidak sengaja. Apabila dia memandang ke arah saya semula, Ji Hyuk di sebelah saya bersandar. Cukup. Menghalang penglihatannya. Baru 2-3 hari sekolah bermula, kabar angin mengatakan ada 2 orang lelaki kacak di kalangan pelajar baru yang berada dalam kelas yang sama sudah tersebar ke seluruh sekolah. Sebaik sahaja keluar dari kelas, sentiasa ada orang di luar kelas. Kebanyakan mereka adalah daripada orang luar yang datang berjumpa Ji Hyuk dan ku, malah saya boleh mendengar nama mereka di dalam tandas. Awak rasa siapa pelajar paling tampan? Ji Hyuk atau ku? Sebenarnya, saya rasa Ji Hyuk lebih kacak. Lelaki kacak yang menyendiri dan diam itu benar-benar menarik hati. Alat pendengaran di telinganya sepadan dengannya. Saya suka kecantikan yang tidak lengkap seperti ini. Lupakan. Ji Hyuk agak menyendiri. Lebih baik saya pilih ku, Ji Hyuk. Menyendiri, saya memikirkannya dengan teliti dan mendapati bahawa walaupun Ji Hyuk tidak suka bercakap, dia tidak menyendiri sama sekali. Lebih baik buatku. Dia lembut kepada semua orang. Malah dia mengajar saya cara membuat soalan ujian sebelum ini. Ya, Ji Hyuk hanya memandang Seolyun dan dia tidak pernah bercakap dengan sesiapa selain Seolyun. Saya diam semula. Selepas semua gadis di luar pergi, saya keluar sambil berfikir tentang bercakap baik dengan Ji Hyuk dan menasihatinya supaya berhubung lebih banyak dengan orang lain. Sambil saya berjalan keluar kelas. Apabila saya berjalan ke pintu kelas, saya melihat Ji Hyuk dan Ku mengambil gelas air saya pada masa yang sama dan mereka terkunci dalam kebuntuan. Lepaskan. Ji Hyuk memberi amaran dengan dingin. Ku itu tanpa kompromi. Ia bukan milik anda. Mengapa anda bergaduh dengan saya? Ini kepunyaan Seolyun. Jadi? Hu memandang Ji Hyuk dengan mengejek. Saya membantu Seolyun mendapatkan air. Apa kaitannya dengan awak? Apa yang kamu cemaskan di sini? Ji Hyuk mengetap bibirnya rapat-rapat dan melihatku itu dengan marah. Tidak berkata apa-apa dan enggan melepaskannya. Dia cacat pendengaran dan suka bercakap. Jadi adalah perkara biasa untuk dia tidak boleh bercakap. Tetapi lagipun, Ji Hyuk ialah pembantu rumah saya dan secara teknikalnya dia di bawah jagaan saya di sekolah. Saya pasti tidak boleh melihat dia dibuli. Apatah lagi dibuli denganku. Saya berjalan dan berdiri di hujung kaki untuk mengambil gelas air daripada mereka berdua. Kemudian saya membuang gelas air itu ke dalam tong sampah di belakang kelas dengan rasa jijik. Sudah tentu dia cemas. Saya melihatku itu dan berkata dengan tenang, gelas ini berharga lebih daripada 400,000 won. Anda mengambilnya tanpa sebab. Mereka yang tidak mengetahuinya menyangka anda cuba mencuri gelas air saya. Selepas berkata begitu, mata saya perlahan-lahan turun dari wajahnya dan akhirnya hingga pada kasut yang kupakai. Sekolah ini mempunyai pakaian seragam. Semua orang pakai baju sekolah, jadi tak boleh nak bezakan latar belakang keluarga masing-masing. Tetapi kasutku berbeza. Sekolah ini mempunyai pakaian seragam, semua orang pakai baju sekolah. Jadi tak boleh nak bezakan latar belakang keluarga masing-masing. Tetapi kasutku berbeza. Sepasang kasut kanvas di kakinya telah dicuci dan menjadi putih. Dengan mudah mendedahkan keadaan keluarganya yang sukar, jelas saya tidak berkata apa-apa. Tetapi selepas menerima pandangan saya, Ku itu mengundurkan diri secara sensitif. Dia mengepal tangannya kuat, seperti cuba menahan sesuatu. Selepas beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan memandang saya semula. Saya hanya mahu membantu anda mendapatkan air. Saya tidak mahu mencuri gelas anda. Oh. Saya mengangkat bahu acuh tak acuh. Siapa tahu? Adakah pencuri itu akan mengaku bahawa dia mencuri barang? Adakah orang jahat itu akan mengakui bahawa dia keji? Sama seperti saya pada masa ini, saya seperti penjahat ganas dalam CCTV yang membuli orang lain. Menggunakan mata dan kata-katanya untuk membuli dan membuatku. Jelas sekali saya tidak pernah merasa lebih hebat kerana latar belakang keluarga saya sebelum ini. Tetapi pada masa ini, berhadapan denganku itu, saya tidak dapat menahan tetapi melakukan perkara yang saya sendiri rasa menjijikkan. Ku biasanya sangat popular di dalam kelas. Dan tidak lama kemudian seorang gadis bercakap. Untuknya, Seolyun, anda tidak perlu begini. Kami semua rakan sekelas. Ku juga mengatakan bahawa dia hanya membantu anda mendapatkan air sahaja. Jadi tak perlu syak dia curi gelas air awak. Ya. Kita semua tahu ku jenis apa. Dia terlalu bersemangat dan bukan orang jahat. Saya mengangkat kening dan mencemooh. Saya minta maaf. Mungkin saya betul-betul salah faham dengan dia. Tapi saya ada misofobia. Tolong jangan tunjukkan kebaikan awak pada saya di masa hadapan. Tolong jangan sentuh barang saya. Selepas berkata begitu, saya menarik Ji Hyuk kembali ke tempat duduknya. Loceng sekolah baru sahaja berbunyi. Ji Hyuk meminta maaf kepada saya dengan suara perlahan. Saya minta maaf, perkara ini memang bukan salahnya. Jadi saya tidak mempedulikan kata-katanya dan hanya menghiburkan dia dengan santai. Bukan salah awak. Tetapi Ji Hyuk bertindak sangat tidak senang sepanjang pagi. Sehingga tamat waktu rehat makan tengah hari. Dia berlari semula ke kelas sambil tercungap-cungap. Ji Hyuk meletakkan gelas yang sama di tangannya di atas meja saya dan tersenyum kepada saya sambil berkata, sama, ia betul-betul sama. Apabila saya memandang Ji Hyuk, sesuatu yang pelik tiba-tiba berlaku dalam hati saya, sehingga saya mendengar seorang gadis lain dalam kelas berkata, Ji Hyuk ialah anjing penjilat Seolyun.
Tiba-tiba saya faham dari mana datangnya keanehan itu. Ji Hyuk sangat baik kepada saya. Kebaikannya ialah dia tidak mempunyai ego langsung dan hanya seoyun yang didahulukan dalam segala-galanya. Dalam kelas pendidikan jasmani, saya memandang Ji Hyuk yang datang membawa saya air di bawah terik matahari. Dan tiba-tiba saya merasakan emosi bercampur-campur di dalam hati saya tanpa berkata apa-apa. Dia menghulurkan botol air yang tutup penutupnya kepadaku. Saya mengambilnya dan apabila saya mendongak untuk minum air, saya melihat senyuman puas di wajah Ji Hyuk. Melihat saya selesai minum air, dia secara semula jadi mencapai dan mengambil botol air Ji Hyuk. Mata saya jatuh pada bibirnya yang kering. Adakah anda dahaga? Ji Hyuk memandang saya dan menggelengkan kepalanya dalam kekeliruan melihat saya tidak bercakap. Saya masih merenungnya. Dia menjilat bibirnya dengan berhati-hati dan mengangguk. Kenapa awak tak minum air bila awak dahaga? Ji Hyuk berkelip mata dan keliru. Saya menyambung. Anda baru saja pergi membeli air untuk saya tadi. Memandangkan anda berasa dahaga, mengapa tidak anda membeli sendiri sebotol juga? Mungkin nada saya agak serius, tetapi Ji Hyuk menundukkan keningnya, kelihatan sedikit menyedihkan. Dia meminta maaf kepada saya dengan suara yang perlahan. Maaf, saya terlupa, saya tidak tahu mengapa saya merasakan api yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati saya. Saya berasa seperti saya marah kerana dia tidak menghargai dirinya. Dan saya berasa seperti saya marah kerana dia terlalu baik kepada saya, mengambil air di tangannya. Saya membuka penutup botol dan menyerahkannya kepadanya. Minum sekarang. Ji Hyuk memandang saya. Telinganya memerah. Ini air awak. Saya memandangnya dengan tidak sabar. Menjijikan anda. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya tanda menafikan. Tidak, saya berkata. Kalau begitu, minumlah. Saya tidak tahu sama ada. Matahari petang terlalu kuat. Tetapi telinga Ji Hyuk semakin merah apabila dia mengangkat kepalanya untuk minum air. Epal adamnya tergelincir. Saya memandang jauh sehingga saya mendengar Ji Hyuk dengan berhati-hati dan dengan sedikit keterujaan dalam suaranya. Siap minum dah. Saya hanya menoleh dia minum sebotol air hingga habis. Ji Hyuk memandang saya dengan mata yang cerah. Seperti anak anjing yang telah menyelesaikan arahannya dan sedang menunggu untuk dipuji oleh pemiliknya. Saya tidak dapat menahannya dan tersenyum. Nah, lain kali ingatlah minum air. Ji Hyuk mengangguk, mengetap bibir dan tersenyum sedikit. Kebahagiaannya dapat dilihat dengan mata kasar. Selepas membuang botol air, saya menoleh dan melihat Ji Hyuk dilanggar bola keranjang. Penghasut itu berjalan perlahan-lahan. Maafkan saya, Ji Hyuk, saya tidak sengaja. Dalam kehidupan saya sebelum ini, saya telah bersamaku setiap hari selama lebih daripada 10 tahun. Dan saya sangat mengenalinya. Nadanya jelas disengajakan. Ji Hyuk memandangnya tanpa menghiraukannya dan berpaling untuk melihat saya semula. Saya mengerutkan kening dan berjalan, menarik Ji Hyuk ke belakang saya. Minta maaf. Dia menoleh dan memandang saya dengan senyuman separuh hati. Saya tidak sengaja. Saya sudah kata saya minta maaf. Seoyun, adakah kamu terlalu melindunginya? Ya. Saya melihatku itu, mata saya semakin dingin. Saya hanya melindungi dia. Cakap sekali lagi. Minta maaf dengan Ji Hyuk dengan serius. Menyatakan lelaki ini pandai berpura-pura. Dia boleh menjadi saudara yang baik dengan sesiapa sahaja jika dia mahu dalam kehidupan sebelumnya. Selagi saya membawanya ke kalangan kawan-kawan, dia akan dapat bergaul baik seperti ikan di dalam air. Ia akan sama dalam hidup ini. Dia mempunyai grade yang baik dan pandai bercakap. Dia telah lama mengenali budak-budak di dalam kelas. Mendengar nada saya yang agresif, kumpulan orang generasi kedua yang kaya di belakangnya mula memperjuangkan ketidakadilannya. Seoyun, tak perlu berbuat begini. Ku tidak sengaja. Seseorang juga sedang bersiap untuk menarik saya. Sebelum tangannya menyentuh bucu pakaianku, Ji Hyuk menampaknya kembali. Nadanya mendesak dan agak memberi amaran. Jangan sentuh dia. Budak itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihalang oleh Ku. Lupakan. Ku itu memandang saya dengan mata sunyi dan tersenyum menghina diri sendiri. Dia merenung aku seketika, kemudian menoleh ke arah Ji Hyuk seperti mengalah. Ji Hyuk, saya minta maaf. Selepas berkata begitu, dia membaling bola kepada budak di sebelahnya. Korang pergi main, tiba-tiba saya penat sikit. Saya balik kelas dulu. Sebelum beredar, dia memandangku semula dan mencebaikan bibirnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan berpaling untuk pergi. Saya mengalihkan pandangan dan memandang ke arah dahi Ji Hyuk yang merah. Adakah sakit? Mata Ji Hyuk basah. Tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak sakit. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, entah bagaimana saya teringat adegan apabila bola keranjang terkena Ji Hyuk. Kenapa awak tak marah bila bola terkena awak? Ji Hyuk memandang saya dengan mantap. Dia terpegun seketika, seolah-olah dia sedang berfikir. Ia tidak menyakitkan. Saya mengerutkan dahi sedikit. Kalau begitu kenapa awak marah apabila orang lain menyentuh saya? Matahari terbenam di luar tingkap jatuh pada wajah cantiknya. Ji Hyuk dengan tenang mengelak mata pemeriksaan saya. Saya tidak mahu dia menyentuh anda. Mendengar ini, saya semakin berkerut dahi. Selepas pulang ke rumah, saya bertanya kepada Pak Cik pembantu rumah. Pak Cik, semasa anda membawa Ji Hyuk ke doktor untuk pemeriksaan, adakah doktor mengatakan apa-apa? Pak Cik pembantu rumah berfikir dengan teliti dan menggelengkan kepalanya. Kecuali masalah pendengaran, doktor kata semuanya normal. Saya bertanya lagi, pernahkah dia menjalani pemeriksaan psikologi? Ya, Cik. Semuanya adalah normal. Doktor cuma kata dia agak pendiam dan tidak suka bercakap banyak. Aspek lain biasalah.
Biasa, Kek? Perasaan yang diberikan Ji Hyuk kepada saya sungguh tidak normal. Pada hujung minggu, saya memutuskan untuk membawa Ji Hyuk berjumpa pakar psikiatri. Saya membuat alasan yang lemah. Saya mengalami banyak tekanan akhir-akhir ini. Sila ikut saya. Ji Hyuk tidak akan pernah menolak saya. Semasa saya duduk di pejabat doktor, saya berfikir, mungkin saya tidak memerlukan alasan lagi. Doktor berkata, hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa pesakit mempunyai beberapa kecenderungan autisme. Dan saya hanya memerhatikan bahawa dia akan menjadi sedikit cemas selepas meninggalkan anda. Tetapi nasib baik, keadaan tidak serius. Jadi tidak perlu terlalu risau. Tiba-tiba saya teringat bahawa pakcik pembantu rumah mengatakan bahawa hasil pemeriksaan terakhir adalah normal. Jadi apa yang salah? Ji Hyuk tidak bertanya apa-apa apabila dia keluar dari hospital. Sehinggalah saya duduk di restoran baru saya perasan Ji Hyuk mengerutkan kening sedikit apabila dia mengangkat kepalanya. Saya memandang dengan pandangannya dan melihatku itu dan seorang lagi gadis di dalam kelas. Gadis itu bernama Lin. Dia tinggal dalam komuniti yang sama dengan saya. Dan dia juga bercakap denganku ketika sekolah bermula. Dia memegang dengan pernyataan itu dengan penuh kasih sayang. Dan apabila saya melihat ke atas, mereka juga melihat Ji Hyuk dan saya. Lin memandang Ji Hyuk dan saya dengan mata samar-samar. Dan kemudian duduk di meja sebelah. Tiada siapa yang mengambil inisiatif untuk bertanya khabar kepada yang lain. Semasa membuat pesanan, pelayan mengesyorkan jus oren kepada saya. Sebelum saya boleh berkata apa-apa, Ji Hyuk bercakap dahulu. Dia tidak suka jus oren. Jadi mari beralih kepada jus tembikai. Selepas pelayan itu pergi, saya bertanya dengan santai, macam mana awak tahu? Ji Hyuk tersenyum dan berkata, saya teka saja. Sedang makan, secara tidak sengaja aku terperasanku dari meja sebelah aku dari ekor mata. Apabila saya mula-mula membawaku ke restoran ini dalam kehidupan saya sebelum ini, dia tidak tahu menggunakan pisau dan garpu. Dan saya mengajarnya sendiri. Pada masa ini, dia duduk bertentangan dengan Lin. Pergerakannya tenang dan elegan. Dan dia juga sangat mahir dalam penggunaan pisau dan garpu. Aku memandangnya dan tiba-tiba timbul rasa curiga dalam fikiranku. Tiba-tiba, Ji Hyuk secara tidak sengaja menjatuhkan pisau dan garpunya ke tanah. Aku kembali sedar apabila mendengar bunyi bising itu. Pelayan itu sudah menggantikannya dengan sepasang baru. Melihat pandangan bingung Ji Hyuk, hati saya serta-merta menjadi lembut dan saya memberikannya makanan yang telah dipotong di hadapan saya. Terima kasih, Ji Hyuk tersenyum puas kepada saya. Apabila saya keluar dari bilik air, saya nampak Hu berdiri di luar. Saya tidak mengendahkannya dan bersedia untuk pergi. Dia menghulurkan tangan untuk menghalang saya. Seolyun, awak juga dilahirkan semula. Bukan, dulu anda paling suka jus oren. Pada hari lahir anda yang ke-24, anda melihat pepijat dalam jus oren. Dan anda tidak pernah minum jus oren lagi. Jadi sekarang awak tak suka jus oren sebab awak dilahirkan semula. Kan, raut wajahnya sedih dan gembira. Dan kata-katanya agak tidak jelas. Kerana awak dilahirkan semula, skim sebabnya awak membenci saya, memilih orang lain. Dan memindahkan semua perkara baik yang awak lakukan kepada saya dalam kehidupan sebelumnya kepada Ji Hyuk. Seolyun, boleh awak percayakan saya. Saya tak tinggalkan awak. Saya kembali untuk mencari awak kemudian. Tetapi sudah terlambat selepas dia selesai bercakap. Saya dengan tenang berkata, adakah anda sudah selesai bercakap? Kalau awak dah habis cakap, sila pergi. Malah, sejak saya melihatku mahir menggunakan pisau dan garpu, saya sudah menganggap mungkin dia juga dilahirkan semula. Cuma saya tidak dapat memahami mengapa orang yang sangat membenci saya dalam kehidupan saya sebelum ini masih mengganggu saya sekarang bila dilahirkan semula. Dengan kesakitan di matanya, dia memegang pergelangan tangan saya dan enggan melepaskannya. Seolyun, saya salah. Saya sudah tahu bahawa saya salah. Saya ingat saya tak cintakan awak masa tu, tapi lepas saya kehilangan awak, saya sedar awak dalam hati saya. Saya silap Seolyun, tolong maafkan saya dan kita mulakan semula. Okey, saya pasti akan mencintai awak dengan baik dalam hidup ini. Saya tidak dapat menahan senyuman. Saya rasa dia tidak menyesal sedar dia sayangkan aku. Dia cuma mengalami betapa susahnya hidup setelah ditinggalkan oleh saya dalam hidup ini. Jadi dia sedar betapa bertuahnya dia dipilih oleh saya dalam kehidupan sebelumnya. Jangan ganggu saya dengan tidak tahu malu. Saya bukan orang bodoh dan saya tidak akan mengecewakan awak lagi. Kalau awak betul-betul rasa bersalah pada saya, maka jauhilah saya mulai sekarang. Jangan ganggu saya dan jangan kacau saya. Dia menyatakan dengan pandangan keliru. Tidak. Ku berkata, saya tidak boleh kehilangan awak. Seolyun, jangan benci saya, okey? Saya betul-betul kesal, kesabaran saya akhirnya habis. Satu tamparan dilemparkan ke mukaku. Pergi, kembali ke tempat duduk. Ji Hyuk telah membantu saya memotong stik saya dengan kemas dan cantik. Bukankah awak tidak mahir sudu garpu? Dia mendengar dan mendongak ke arah saya. Saya baru belajar tadi, seolah-olah menyedari ada sesuatu yang tidak kena dengan mood saya. Dia bertanya lagi. Ada apa? Saya menggelingkan kepala. Tidak mengapa, awak dah makan. Jom balik rumah lepas makan. Ji Hyuk memandang ke arah stik yang tidak disentuh. Dan akhirnya mengikut saya tanpa berkata apa-apa. Sudah tentu, akibat tidak makan malam adalah untuk bangun lapar di tengah malam. Aku tengok masa, pada ketika ini, makcik pembantu rumah sudah pun berehat. Saya bercadang untuk turun ke bawah untuk mencari makanan untuk mengenyangkan perut saya. Tetapi apabila saya membuka pintu, saya melihat Ji Hyuk di luar. Dia membuka matanya apabila mendengar bunyi itu. Adakah awak lapar? Aku mengangguk tanpa sedar, duduk dan tunggu saya sebentar.
Saya sangat cepat, aku memerhati Ji Hyuk cepat-cepat masuk ke dapur, di mana bahan-bahan yang telah disediakannya terlebih dahulu diletakkan di atas meja. Selepas beberapa ketika, Ji Hyuk mengeluarkan semangkuk mie telur dan meletakkannya di hadapan saya. Pada masa ini, saya benar-benar lapar. Selepas menelan semua mie dan sup, saya bertanya kepadanya, adakah anda menunggu saya secara khusus? Ji Hyuk membalas dan mengangguk. Anda tidak makan pada waktu malam kerana saya takut anda akan lapar dan tidak menemui apa-apa untuk dimakan. Ayat ini membuatkan jantung saya berdegup kencang entah kenapa. Ibu saya meninggal dunia ketika saya berumur 2 atau 3 tahun dan ayah saya sangat sibuk. Ji Hyuk, kenapa awak baik sangat dengan saya? Ji Hyuk sedang membersihkan pinggan mangkuk dan dia dengan santai menjawab dengan lembut, kerana kamu seolyun. Sejak saya mengetahui bahawa saya dilahirkan semula, ku di mata saya adalah seperti gula-gula getah yang telah dikunyah dan diludah ke tanah, lekat dan menjijikan. Dia muncul kepada saya lebih kerap daripada sebelumnya, bukan sahaja saya jengkil. Ji Hyuk juga mengerutkan dahi apabila melihatnya. Selepas peperiksaan pertengahan, kelas bertukar tempat. Ku itu malah sengaja duduk di belakang saya, turut duduk di situ ialah Lin, yang secara terang-terangan mengejarnya semasa kelas, pen. Saya secara tidak sengaja jatuh ke tanah, baru sahaja saya hendak membungkuk untuk mengambilnya. Ku telah pun mengambilnya untuk saya. Saya melihat pen di tangannya dan sedikit mengerutkan dahi. Memikirkan sama ada saya masih perlu menggunakannya. Pada ketika saya berfikir, Ji Hyuk sudah menghulurkan tangan untuk mengambil pen untuk saya. Terima kasih. Tanpa melihatku itu, dia mencampakkan pen ke dalam meja dan menghulurkan pen yang dia gunakan guna yang di dulu. Awak bagi saya dulu. Saya tidak teragak-agak dan mengambilnya terus di sebalikku itu. Matanya tiba-tiba menjadi gelap ketika itu. Dia merenung pen di tangan saya untuk masa yang lama. Sehingga Lin berkata, saya juga telah menjatuhkan pen saya. Bolehkah anda mengambilnya untuk saya? Barulah aku menoleh ke arah Lin. Selepas kelas, ketika saya hendak pergi ke tandas, Lin menghalang saya dan berkata, Seolyun, tunggu saya. Dia datang dan memegang lengan saya. Mari kita pergi bersama-sama. Saya memikir sebentar dan tidak menolak. Dia tiba-tiba bercakap tentangku. Dia sangat kacak dan belajar dengan baik. Ramai gadis dalam kelas menyukainya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menarik balik lengan saya dengan rasa tidak selesa. Seolyun, awak suka dia? Saya tidak suka. Betul ke? Nada suara Lin sedikit teruja. Sebenarnya, saya sudah nampak kusukakan awak. Saya lega bila dengar awak tak suka dia. Lin berkata, anda juga sepatutnya sudah tahu bahawa saya sukaku. Bukan, Lin menyambung, saya suka dia dari saat pertama saya melihatnya. Saya tidak begitu peduli. Oh, sebenarnya saya tidak suka apabila ada orang menyebut namaku itu di telinga saya. Tetapi Lin tidak menyedarinya. Seolyun, bagaimana dengan awak? Siapa yang awak suka? Ji Hyuk ke, saya terkedu seketika, kemudian menggelingkan kepala tanda menafikan. Tidak, selepas memikirkannya, saya mengaku, Ji Hyuk ialah pembantu rumah saya. Dia dah tiada ibu bapa, jadi kami tinggal bersama. Dia agak terkejut. Apabila sekolah tamat, Ji Hyuk dipanggil ke pejabat oleh gurunya tentang pertandingan. Saya tinggal di dalam kelas menunggu dia. Tiba-tiba aku perasan seseorang berdiri di sebelah aku. Saya fikir ia adalah Ji Hyuk yang telah kembali. Tetapi saya tidak menyedari ia adalahku sehingga saya mendongak. Aku menundukkan kepala kerana meluat dan meneruskan bacaan. Ku tiba-tiba memanggil saya. Seolyun, dia meletakkan buku latihan di atas meja saya. Bolehkah anda mengajar saya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mengangkat kepala saya dengan cemuhan dan mendedahkannya tanpa belas kasihan. Anda adalah terbaik di peperiksaan tahun lepas dan saya berada di belakang anda. Tidakkah anda fikir ia terlalu kebudak-budakan untuk bercakap dengan saya dengan soalan peperiksaan? Itu mentertawakan dirinya sendiri. Lalu apa yang boleh saya lakukan? Jadi saya telah mencuba semua kaedah, tetapi awak akan selalu menolak saya. Bercakap dengan awak sudah menjadi satu kemewahan. Saya tahu awak benci saya, awak tak nak jumpa saya. Saya mencela dia. Kalau awak tahu, kenapa awak masih muncul depan saya? Selepas lama berdiam diri, dia bercakap lagi. Seolyun, awak tidak boleh menafikan saya sepenuhnya hanya kerana saya melakukan kesilapan dulu. Anda mesti sekurang-kurangnya memberi saya peluang untuk membetulkan diri saya. Tetapi mengapa saya perlu memberinya peluang? Kenapa dia nak bagi awak peluang? Ku dan saya memandang Ji Hyuk di pintu pada masa yang sama. Ji Hyuk berjalan ke arah saya dan melihatku. Ini tempat saya. Sila beri laluan. Ku kekal tidak berubah. Saya berkata, boleh awak lepaskan saya? Apabila dia mendengar saya bercakap, dia rebah sepenuhnya. Seolyun, jangan buat saya begini. Saya menolaknya terus dan pergi bersama Ji Hyuk. Tidak lama kemudian, terdapat kabar angin di dalam kelas bahawa aku sedang berkencan dengan Lin. Apabila semua orang melihatku keluar dari kereta mewah Lin, kabar angin itu akhirnya disahkan. Beberapa gadis dalam kelas yang sama mendekati Lin dan bertanya, adakah kamu benar-benar bersama? Lin tersenyum malu, tidak mengakui mahupun menjelaskan hubungan mereka. Pada waktu rehat, apabila saya keluar dari pejabat, saya dihalang di tangga olehku. Ada apa? Mataku itu sayu dan sudut. Mulutnya sedikit terkulai. Seolyun, saya tiada apa-apa dengan Lin. Saya hampir lewat pagi, jadi saya tumpang kereta dia. Aku berundur ke belakang dengan tidak sabar dan menjauhkan diri daripadanya. Apa yang awak katakan tiada kaitan dengan saya? Saya tidak kisah dengan siapa anda bersama.
atau dengan siapa anda cuba mendapat kebaikan atau kesempatan, saya cuma harap awak boleh jauhkan diri dari saya dan jangan muncul depan saya. Cara awak bertindak dengan tidak tahu malu ini tidak akan memberi kesan selain membuat saya jijik. Kata-kataku membuatkan Hu itu perlahan-lahan menutup matanya. Apabila dia membuka matanya semula, ada air mata di matanya dan wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Tetapi saya tidak boleh hidup tanpa awak, Seolyun. Melihat awak dan Ji Hyuk bersama jelas membuatkan hati saya terluka. Saya harap orang yang berdiri di sebelah awak adalah saya. Jelas sekali orang yang berdiri di sebelah awak sepatutnya adalah saya. Saya mencemur, kenapa pula? Selepas berkata demikian, saya mengangkat kaki saya untuk pergi. Tetapi dipegang oleh pergelangan tanganku itu, dia menolak saya ke dinding. Saya mencemur, kenapa pula? Selepas berkata demikian, saya mengangkat kaki saya untuk pergi. Tetapi dipegang oleh pergelangan tanganku itu, dia menolak saya ke dinding. Selepas menyedari apa yang cuba dilakukan olehku itu, saya bergelut, tetapi tidak berjaya. Saya menjerit meminta tolong. Nasib baik, tiba-tiba muncul satu figura dan menolaknya. Sosok itu ialah Ji Hyuk. Saya tidak pernah melihat Ji Hyuk yang garang dan muram seperti sekarang. Dia melengkungkan punggungnya dan menolakku ke lantai. Ji Hyuk. Saya menghalangnya kerana saya takut sesuatu akan berlaku. Ji Hyuk bangun serta-merta. Dia memandang saya. Air matanya jatuh. Ku mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Mereka berdua tidak normal sekarang. Mereka berpandangan seakan-akan ada dendam. Semasa aku menolak Ji Hyuk, saya fikir Ji Hyuk akan elakkan diri. Tetapi Ji Hyuk tiba-tiba tersenyum selepas memandang saya. Dia ditolak menuruni anak tangga. Kemalangan besar itu menarik ramai orang guru yang datang selepas mendengar bunyi itu segera membuat panggilan kecemasan sebelum pergi ke hospital. Lin memegang saya dan berkata, Seolyun, sila nyatakan bahawa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Bolehkah anda melepaskanku? Saya memalingkan kepala saya untuk memandangnya dan berkata dengan dingin. Dia yang tidak melepaskan saya. Nasib baik, doktor memberitahu Ji Hyuk tidak sakit penat. Tetapi kakinya cedera. Melihat saya berjalan masuk ke ward, Ji Hyuk segera menutup matanya dan berpura-pura tidur. Berhenti berpura-pura. Aku mengeluh. Ji Hyuk perlahan-lahan membuka matanya dan memandang saya dengan teliti. Senyuman menyanjung muncul lagi di wajahnya dan dia mengenyitkan mata kepada saya tanda bersalah. Dia kini tahu bagaimana untuk menghiburkan saya apabila saya marah. Saya minta maaf. Ji Hyuk berkata dengan suara tersekat-sekat, kenapa awak sengaja jatuh? Aku memandang kakinya yang dibalut dan bertanya dengan dahi yang berkerut. Apabila aku itu menolaknya, dia jelas dapat mengelaknya dan dia jelas jatuh dengan sengaja. Ji Hyuk mengelak pandangan saya dan menoleh untuk melihat keluar tingkap. Saya tidak suka dia. Dia sentiasa mahu membawa awak pergi. Saya akan halau dia. Halau dia dari awak. Biarlah dia tidak mempunyai peluang untuk memikirkan tentang awak lagi. Mendengar ini, saya terdiam seketika. Pakar psikiatri pernah berkata sebelum ini bahawa Ji Hyuk sangat posesif terhadap saya. Ini mungkin kerana saya membawanya keluar dari rumah anak yatim dan dia tidak cukup yakin dengan dirinya sendiri. Dia selalu takut kehilangan saya, jadi dia memusuhi sesiapa sahaja yang dekat dengan saya. Aku memandang semula kakinya yang cedera. Lagipun, aku yang secara tidak langsung cederakan kaki dia. Kalaulah saya halau Hu bila muncul dari awal-awal, mungkin apa yang berlaku hari ini takkan berlaku pun. Munafik dan menyendiri, saya fikir saya boleh mengabaikan Ku itu. Tetapi sekarang nampaknya kaedah ini tidak berkesan. Selepas keluar dari ward, saya menghubungi ayah saya. Apabila Ku kembali ke sekolah, dia telah dibuang sekolah. Saya mendengar bahawa dia pada asalnya pergi ke pusat tahanan Judana, tetapi Lin Yang menyelamatkannya. Saya secara ringkas memberitahu pakar psikiatri tentang situasi Ji Hyuk baru-baru ini. Doktor mencadangkan agar dia menjalin lebih ramai kawan. Jika dia mempunyai lebih banyak kawan dengan orang ramai, gejalanya akan lega. Selepas dia hidup dalam persekitaran kolektif untuk satu tempoh masa, dia mungkin tidak bergantung kepada anda seperti sekarang. Itu yang saya fikirkan pada mulanya. Tetapi sehingga dia hampir menamatkan pengajian dari tahun ketiga sekolah menengahnya, Ji Hyuk masih tinggal di sekeliling saya. Pada satu hari selepas peperiksaan kemasukan kolej, Ku tiba-tiba bergegas ke jalan raya untuk memberhentikan kereta untuk melihat saya. Nasib baik pemandu brek tepat pada masanya. Ku memandang saya yang duduk di dalam kereta dan menjerit. Seolyun, saya tidak akan berputus asa dengan awak. Saya akan pergi ke universiti yang sama dengan awak. Jumpa awak di universiti. Belum sempat dia habis bercakap, dia telah dibawa pergi oleh polis trafik. Lin tiba-tiba duduk di sebelah saya di majlis graduasi. Saya masih suka Ku, katanya. Saya memandangnya sekilas dan tidak berkata apa-apa. Jadi Lin terus berbual. Ku cuba masuk Universiti S. Jadi saya berhenti pergi ke universiti luar negara dan memutuskan untuk pergi ke Universiti S bersamanya. Dalam kehidupan kami sebelum ini, saya dan Ku juga belajar di Universiti S. Tak pasal. Pasal dia cakap nak jumpa aku kat kolej hari tu. Dia asalnya fikir aku akan masuk Universiti S dalam hidup ni juga. Kata-kata Lin mengingatkan saya pada diri saya ketika itu. Pada asalnya, ayah saya ingin menghantar saya belajar di luar negara. Tetapi untuk masuk ke universiti yang sama dengannya, saya mendaftar dalam jurusan yang tidak popular di Universiti S. Berdasarkan markah peperiksaan kemasukan kolej Lin, mungkin dia sama seperti saya dalam kehidupan saya sebelum ini. Saya hanya boleh melepaskan impian saya dan memilih jurusan.
Yang saya tidak suka di Universiti S. Lin. Saya tiba-tiba berasa kasihan kepadanya, seolah-olah saya mengasihani saya sendiri di kehidupan yang lalu. Saya dengar anda sangat menyukai muzik dan sentiasa mahu keluar negara untuk memenuhi impian anda. Mungkin anda tidak sepatutnya mencederakan diri anda untuk sesiapa, walaupun orang yang anda suka. Lin mengeluh, tetapi saya sangat suka Ku. Jika saya belajar di luar negara, saya dan dia akan menjadi lebih suka untuk bersama. Saya masih mahu memujuknya lagi. Ku itu mungkin tidak sebaik yang anda fikirkan. Sebab mengapa anda menyukainya hanya kerana kesukaan anda memberinya lingkaran cahaya dan kemewahan. Lin tiba-tiba menoleh ke arah saya, seolyun. Adakah anda dan Ku pernah bertemu sebelum ini? Saya menggelengkan kepala saya. Saya tidak. Tetapi intuisi saya memberitahu saya bahawa dia bukan orang yang baik. Lin tidak berkata apa-apa kali ini. Lin memandang ke langit yang gelap. Selepas beberapa lama Lin berkata, tidak kira apa jenis orangnya, saya mahu mencubanya. Sebaik sahaja Lin selesai bercakap, saya melihat Ji Hyuk datang ke arah saya. Lin memandang ke arah Ji Hyuk dan mengeluh. Seolyun, kadang-kadang saya sangat iri hati dengan awak. Awak sentiasa disayangi orang. Pada hari paparan keputusan peperiksaan kemasukan kolej, ayah sayalah yang paling teruja. Ji Hyuk duduk di sebelah saya, mengupas dan menyemai buah anggur satu persatu, meletakkannya dalam mangkuk dan membawanya kepada saya. Pergerakannya adalah semula jadi dan saya berasa selesa semasa makan. Saya tidak tahu sejak bila. Saya secara beransur-ansur terbiasa dengan Ji Hyuk bersikap baik kepada saya. Ayah saya sudah resah. Dan apabila dia melihat Ji Hyuk dan saya kelihatan acuh tak acuh, dia sedikit marah untuk makan anggur. Anda perlu mengupasnya dan mengeluarkan bijinya sendiri. Dia berjalan di sekeliling bilik itu dengan marah. Melihat bahawa saya tidak mengendahkannya, dia menuding jari ke arah Ji Hyuk sekali lagi. Berhenti mengupas. Anda yang buat seolyun sudah biasa dengan ini. Ji Hyuk meletakkan anggur dan membawa ayah secawan teh. Dan ayah menjadi tenang. Pak Cik, seolyun dan saya telah pun diterima masuk ke Universiti A. Tanpa kira berapa mata yang seolyun dapat dalam peperiksaan kemasukan kolej. Tidak perlu risau, ayah saya mengeluh. Oh, bagaimana saya tidak bimbang. Apabila anda menjadi ibu bapa, anda akan memahami perasaan saya sekarang. Ji Hyuk dan saya berpandangan antara satu sama lain dan tersenyum tidak berdaya. Apabila saya hampir menamatkan pengajian dari tahun senior saya perlahan-lahan mula mengambil alih syarikat ayah saya. Ji Hyuk akhirnya menemui cintanya terhadap fizik di kolej. Akhirnya, dunianya bukan lagi tentang saya sahaja. Aku menarik nafas lega dan terasa sedikit masam di dalam hati. Tetapi aku lebih gembira untuknya. Sehingga rakan sebilik kolejnya menelefon saya dan memberitahu saya, Ji Hyuk telah menarik diri daripada pertandingan dan sudah lama tidak pergi ke makmal. Barulah saya sedar bahawa Ji Hyuk diam-diam melepaskan fizik di belakang saya. Baru sahaja saya hendak menghubunginya untuk bertanyakan apa yang berlaku, saya menerima panggilan daripadanya. Seolyun. Saya akan kembali. Ayat ringkas ini membuatkan segala persoalan di bibirku terdiam. Semasa saya memandu ke lapangan terbang untuk menjemputnya, saya banyak berfikir. Saya ingin bertanya kepadanya mengapa dia meninggalkan fizik dan apa yang dia fikirkan sebenarnya. Tetapi Ji Hyuk tidak memberi saya peluang untuk bertanya. Sebaik sahaja saya bertemu dengan Ji Hyuk. Dia bertanya kepada saya, Seolyun, boleh saya peluk awak? Dia nampak berada dalam keadaan yang sangat teruk. Saya hanya boleh menelan penolakan saya melihat saya mengangguk. Ji Hyuk dengan berhati-hati membawa saya ke dalam pelukannya, melayan saya seperti harta karun yang hilang dan ditemui. Seolyun, lama tidak berjumpa. Saya sangat merindui awak. Aku fikir baik-baik. Memang dah lama kita tak jumpa, pembohong. Ji Hyuk membenamkan kepalanya di leher saya. Kamu berkata kamu akan kembali ke Universiti A untuk berjumpa denganku setiap minggu. Tetapi saya telah menunggu kamu selama 2 bulan. Dan kamu tidak datang menemui saya sekalipun. 2 bulan ini kali pertama saya berpisah dengan dia untuk tempoh yang begitu lama. Ini juga pelukan pertama kami. Begitu intim, Ji Hyuk mengeratkan pelukannya. Saya sangat merindui awak. Seolyun, saya tidak mahu berpisah dengan awak lagi. Saya mahu tinggal di sini. Saya tiba-tiba menyedari bahawa saya adalah sebab mengapa dia meninggalkan fizik. Sebelum ini, saya rasa dia sudah jumpa sesuatu yang dia suka dan mungkin dia tidak akan bergantung pada saya lagi. Ternyata, saya salah. Saya terkaku di tempatnya. Selepas sekian lama, dia menjawab kepadanya. Tetapi Ji Hyuk, orang biasanya akan berpisah. Kita tidak boleh bersama selama-lamanya, takkan? Ji Hyuk memeluk saya dengan degil. Saya tidak akan berpisah dengan awak. Aku tak faham kenapa dia taksub sangat dengan aku, Ji Hyuk. Apa saya pada awak? Dia berfikir sejenak dan kemudian berkata dengan serius, Seolyun, adakah anda tahu tentang pelanggaran tidak anjal sepenuhnya dalam momentum? 2 objek melekat selepas berlanggar, sama seperti awak memilih saya di rumah anak yatim. Sejak saat itu, saya tidak pernah terfikir untuk berpisah dengan awak lagi. Jika anda dibandingkan dengan bumi, maka saya adalah satelit bumi dengan kelajuan terpantas di alam semesta. Saya hanya boleh mengelilingi anda sepanjang masa. Ini adalah apa yang saya boleh fikirkan dan apa yang anda boleh faham. Ini penjelasan terbaik yang boleh saya berikan. Seolyun, saya tidak boleh hidup tanpa awak. Anda sentiasa mahu saya berkawan lebih ramai dan melihat lebih banyak perkara-perkara di dunia. Tetapi awak adalah cahaya saya. Cahaya tidak berwarna. Cahaya mengandungi semua warna di dunia. Saat saya melihat awak,
Saya telah melihat seluruh dunia. Saya bertanya kepada orang lain. Dan mereka berkata emosi ini adalah cinta. Seolion, saya rasa saya memang sukakan awak. Saya suka awak sejak pertama kali saya melihat awak. Saya pernah berfikir bahawa Ji Hyuk tidak pandai berkata-kata. Tetapi pada masa ini saya tiba-tiba merasakan bahawa saya mungkin tidak memahaminya. Saya secara tidak sedar menolaknya dan berundur selangkah. Ji Hyuk, awak tidak normal. Mata Ji Hyuk redup. Adakah tidak normal menyukai awak? Saya berhenti seketika dan kemudian berkata, doktor kata awak abnormal. Ji Hyuk, awak tak cinta saya. Mungkin awak tak tahu apa maksud suka sama sekali. Ji Hyuk mengetap bibirnya dan kelihatan sedikit hodoh. Adakah doktor yang anda bawa saya berjumpa sebelum ini? Pemeriksaan seperti itu. Saya boleh mendapatkan apa sahaja keputusan yang saya mahukan. Pak Cik pembantu rumah juga pernah membawa saya ke sana ketika saya mula-mula tiba di keluargamu. Pada masa itu, untuk tinggal bersama awak, keputusan ujian saya semuanya masa awak bawa saya ke sana adalah kerana aku itu muncul. Saya dapati selagi awak kasihankan saya, mata awak akan sentiasa tertuju pada saya, jadi saya minta doktor beritahu awak yang saya sakit. Seolion, pemeriksaan itu tidak boleh berkira. Saya tahu betul saya sukakan awak, kalau awak tak percaya, awak boleh bawa saya periksa semula. Ekspresiku beransur dingin, Ji Hyuk. Saya memberi amaran kepadanya dengan serius, jangan ambil peluang. Awak pembantu rumah saya. Saya majikan. Mengikut umur, awak kena panggil saya kakak. Wajah Ji Hyuk menjadi pucat, dia tersedak dan bertanya kepada saya. Asalkan saya panggil awak kakak, saya boleh bersama awak selamanya. Saya tidak dapat menjawab soalan Ji Hyuk, jadi saya memilih untuk mengelak. Selepas melemparkan kunci kereta kepadanya, dia meninggalkan lapangan terbang itu sendirian. Kebetulan Lin kata dia nak jumpa saya. Selepas saya pergi ke kolej, saya dan Lin sentiasa berhubung. Kadang-kadang menghantar gambar pemandangan antara satu sama lain semasa perjalanan kami. Dan kadang-kadang berkongsi makanan lazat yang kami makan baru-baru ini. Kami mengatur untuk bertemu di sebuah kafe. Lin menangis dan berkata dia salah. Selepas bertahun-tahun, dia menyebutku itu kepada saya sekali lagi. Seolion, saya sepatutnya mendengar cakap awak dan melepaskannya lebih awal. Tiada hati dalamku itu. Saya tidak boleh memandaskannya. Semua kebaikan yang dia lakukan kepada saya hanyalah menggunakan sumber keluarga saya. Dia tidak pernah mencintai saya. Saya memikirkan diri saya semula dalam kehidupan saya sebelum ini. Mungkin sebahagian daripada sebab mengapa saya tidak dapat menerima Ji Hyuk adalah kerana saya telah pun mengalami hubungan yang gagal. Saya mempunyai bayangan psikologi. Lin menangis dan mula ketawa semula. Tapi awak tak perlu bersimpati dengan saya. Ibu bapa saya takkan lepaskan dia kalau dia buli saya. Dia diterima masuk ke sekolah siswaza. Tetapi ibu bapa saya menulis surat aduan kepada sekolah. Dan kemudian dia hilang kelayakan. Mungkin dia terlalu sedih. Dia mengalami kemalangan kereta ketika melintas jalan pada waktu malam dan patah kaki. Dia masih hidup sekarang, tetapi dia sudah patah kaki. Sambil tersenyum dan ketawa, dia mula menangis lagi. Saya bertanya kepada Lin, mengapa anda begitu gigih padaku? Lin menjawab dengan lidahnya melipat. Mungkin kerana saya tidak pernah mendapatnya. Perkara yang anda tidak pernah dapat sentiasa yang terbaik dan paling tidak dapat dilupakan. Suara tangisan Lin terngiang-ngiang di telinga saya. Tetapi ekspresi Ji Hyuk apabila dia memanggil saya kakak muncul di fikiran saya. Berulang kali, saya menggelengkan kepala. Semasa saya minum segelas demi segelas kopi, perkara di hadapan saya menjadi semakin kabur. Tetapi Ji Hyuk dalam fikiran saya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, saya seperti benar-benar melihat Ji Hyuk. Saya terfikir tentang Lin yang mengatakan bahawa kegigihan adalah kerana anda tidak pernah mendapatnya. Saya bertanya kepada Ji Hyuk, adakah anda berpaut kepada saya kerana anda belum mendapatnya lagi? Ji Hyuk mengerutkan dahi kerana keliru. Dia seperti tidak faham. Tetapi saya tidak ada mood untuk menerangkannya kepadanya. Aku merangkul lehernya dan menciumnya lembut. Ji Hyuk terkaku di tempat kejadian, membenarkan saya melakukan apa sahaja yang saya mahu. Apabila tangan saya mencapai pakaiannya, badan Ji Hyuk sedikit menggeletar. Dia tidak pernah berkata tidak kepada saya, perkara yang sama hari ini. Apabila saya tersedar, saya menyedari betapa buruknya perkara yang telah saya lakukan semalam. Jadi saya melarikan diri dengan cepat ke luar negara. Setengah tahun kemudian, ayah saya jatuh sakit, jadi saya diam-diam kembali ke tanah air. Sebaik saya turun dari pesawat, saya telah ditangkap. Apabila saya melihat Ji Hyuk sekali lagi di hotel, dia seolah-olah seorang yang berbeza. Perangai keseluruhannya kini serupa dengan anak anjing yang mematuhi saya dengan patuh. Ji Hyuk duduk di sofa dan memandang saya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Bukankah kakak perlu bertanggungjawab atas apa yang kakak lakukan kepada saya sebelum ini? Kota bandar masih terang benderang pada waktu malam. Saya ditekan pada dinding bertingkap kaca oleh Ji Hyuk, memeluk saya dari belakang. Saya memandang ke bawah ke bandar yang terang dan sibuk. Selepas sekian lama, saya fikir dia akhirnya sanggup melepaskan saya. Tetapi saya tidak sangka Ji Hyuk hanya sahaja menanggalkan alat pendengarannya. Kakak tahu saya ni lembut hati dan tak sanggup nak dengar kakak minta belas kasihan. Tetapi saya tidak dapat mendengarnya sekarang. Jika anda mahu memohon belas kasihan, sila meminta dengan suara lebih kuat. Saya tidak tahu sama ada kerana dia sudah lama tidak melihat saya. Tetapi, suara Ji Hyuk penuh dengan keterujaan. Saya sangat marah sehingga saya mula bercakap bohong. Si pekak. Kalau saya cakap saya suka awak, awak tak dengar juga ke. Tetapi selepas berkata ini,
Ji Hyuk terkedu seketika, dia memandang saya dengan pandangan kosong. Apa yang awak cakap tadi? Cakap lagi, saya enggan berkata apa-apa lagi. Dia memujuk saya berkali-kali dan akhirnya dia mendengar saya menyebut 3 perkataan itu semula. Ayah berbohong pada saya bahawa dia sakit. Yang sebenarnya dia dan Ji Hyuk menipu saya untuk kembali ke negara asal. Dia menasihati saya untuk mempertimbangkan Ji Hyuk. Jangan buat kacau lagi lah. Tempuh anda melarikan diri selama ini. Ji Hyuk terus berkacau bilau. Saya tidak tahan lagi, bukannya awak tak tahu dia sakit. Jadi apa awak boleh buat kalau dia suka awak? Biar saya katakan secara terus terang, walaupun anda memelihara seekor anjing, ia mungkin tidak sebaik setia seperti Ji Hyuk. Apalagi, yang awak perlu fikirkan lagi, kata-kata orang tua itu memang tidak menyenangkan, saya berkata. Saya faham kata-kata ayah, tetapi kata-kata ayah terlalu tidak menyenangkan. Dia bersenandung perlahan, apa-apapun, itu yang saya maksudkan, Ji Hyuk sangat sukakan awak dan tidak boleh hidup tanpa awak. Ayah semakin tua dan ingin melihat awak mendirikan rumah tangga, berkahwin sajalah dengan Ji Hyuk. Aku memandang keluar tingkap ke arah Ji Hyuk yang sedang menyiram pokok bunga. Dia seperti perasan pandanganku lalu memandang ke arah saya. Cahaya matahari tepat, bunganya cantik, dan rumputnya hijau, senyuman Ji Hyuk juga bersinar terang jantungku. Tiba-tiba berdegup kencang, saya rasa saya juga sakit.